Vincent Tan dipanggil oleh menantu Perdana Menteri pada ketika itu dan meminta 100 juta kerana Vincent, dan dia tunjuk surat kau dapat supply dan selenggara kereta kerajaan selama 15 tahun. Ini lagi dahsyat. Ini lagi dahsyat dan ke laut ni. Apa pula ni Cikgu Bat? Kes Pakoh ni, kes pembatalan dan award pada syarikat Pakoh ini ada zaman PN memerintah. Semua rakyat tahu cerita ni. Ni apa cerita ni? La ilaha illallah. Tiba-tiba laki Nurul Izzah pula terbabit minta wang. Aku kenal lah laki dia. Aku tahu lah laki dia. Laki dia seorang yang pendiam dan tidak berpolitik dan tak campur pasal politik. Tiba-tiba boleh pergi minta duit pula dengan syarikat. Masa tu Izzah pembangkang. Bila pula ada kuasa boleh bantu orang? Astaghfirullahalazim. Kalau nak burukkan keluarga Perdana Menteri pun janganlah sampai macam ni lah. Nampak sangat dongeng cerita ni. Dongeng kan keterlaluan. Aduh. Macam gini je lah Cikgu Bat. Kalau betul kau ada bukti, kalau betul kau apa yang kau cakap, kalau betul kau ada video dan rekod dan sebagainya, bawa pergi SPRM. Aku nak tengok betul ke tak betul. Aku yakin ini hanyalah cerita Pak Pandey saja yang dikeluarkan oleh Cikgu Bat. Aku tak tahu lah, mungkin masih ada lagi kesakitan di hati terhadap PMX dan mula cuba kaitkan segalanya dengan keluarga PMX. Nurul Izzah lah, tak dapat Nurul Izzah dengan suami Nurul Izzah lah. La ilaha illallah. Laki Nurul Izzah tak pernah ke depan dan orang pun tak kenal. Tapi aku tahulah, ada beberapa kali aku jumpa dia, dia seorang yang pendiam, seorang yang kurang bercakap. Macam mana kau boleh tuduh dia terbabit pergi ini memang masuk kategori lawak of the year lah. Dan aku rasa rakyat tak perlu percayalah cakap Cikgu Bat ni. Kita pun kenal dia, kita pun tahu dia. Telah beberapa siri kes telah berlaku terhadap dia. Berapa kes sehingga ke mahkamah terhadap Cikgu Bat ni.